Kenapa dengan Harley tu? Asyik termenung je dari tadi. Ni mesti kes gambar profil channel dah tukar ni. Siapa tukar? Kak Faye lah, siapa lagi? Tukar jadi gambar apa? Kau tak tahu ke? Kan dah tukar jadi gambar Nova? Tahu, buat-buat tak tahu je tadi. Belagak. Mentang-mentang lah dah berjaya masuk tahap 3. Kau pun sudah kan? Dah lah, jom kita dapat ke Harley. Jom. Apa? Apa kau buat tu? Tengah collect monster Galaxy card. Wah, mana kau dapat semua ni? Tu, coki-coki. Siapa yang beli? Siapa lagi? Kak Faye lah. Untuk kita orang ada? Tak ada. Ini semua aku punya. Astagfirullahaladzim. Kedai kau betul. Kenapa Kak Faye belikan Harley je? Sebab Harley merajuk semalam. Kes tukar gambar profil, Kak Faye bujuk dia guna coki-coki. Lah, macam tu pun nak merajuk ke? Tak acik lah, aku pun nak juga. Aku pun. Jomlah kita minta ke Kak Faye. Dah lah tu. Bukan setiap hari Harley merajuk. Biar Kak Faye bujuk dia sesekali. Jom kita lawan Monster Galaxy Card. Jom. Kalau kau kalah, bagi semua coki-coki tu ke kita orang. Okey. Kalau aku menang, korang kena ikut cakap aku. Okey, setuju. Dua-dua sedia? Bukalah. Aku menang. Weh, menang apanya? Kau tengoklah ni. HP Beliung lagi tinggi dari solar. Wow. Kau belum guna kad Taufan lagi. Mana boleh guna kad Beliung terus? Oh, ya ke? Kalau macam tu, nah, Taufan. Oi, aku bukan kad lah. Okey, pusingan kedua. Sedia? 1, 2, 3. Buka. Macam. Weh Blaze, kau ni reti main ke tak? Salah lagi ke? Salah lah tu. Apa yang salahnya? Glacier kan berjaya halau serangan retaka kat movie 2. Bukan macam tu lah kiranya. Kau kena baca aturan yang ada kat kad tu. Lah Blaze. Kau kena keluarkan kad gempa atau ais dulu. Baru boleh keluarkan glacier. Kau pula. Kenapa boleh keluarkan retaka? Aku kan dah keluarkan kad solar tadi. Sekarang bolehlah aku keluarkan retaka gamma. Apa
Apa kena mengena solar dengan retaka gambar? Kau tak tahu ke? Retaka kan bapaknya solar. Sejak bila pula? Aku yang menang. Kad apa ni? Asyik-asyik beliung, asyik-asyik beliung. Dah lah tak boleh guna sebab tak ada kad Taufan. Kad aku pun tak ada. Sorry, belum habis koleksi lagi. Tak acil lah macam ni. Dah lah tu. Nah, makan coki-coki ni. Kau bagi aku. Untuk korang semua. Makan je lah. Aku gurau je pasal tadi. Lagi pun banyak ni. Wah! Terima kasih Abang Ali. Au. Sedapnya. Mana ais dengan duri? Tak nampak sejak tadi. Oh, aku suruh diorang berdua pergi pasar tadi. Beli garam dapur. Nah, terima kasih makcik. Sama-sama nak. Jom Ais. Mana jam kuasa kau Duri? Lah. Agaknya aku lupa nak pakai balik lepas mandi tadi. Kau ni jangan cuai tau. Relax ah. Takkan hilang kan kalau ada kat rumah. Semoga je. Aduh! Ya! Duri! His! Siapa kau? Kenapa kau serang kami? Siapa aku itu tak penting. Aku hanya menjalani tugasan. Tugasan? Atas arahan siapa? Panah ais. Jaga-jaga Duri. Yes. Lari dulu Duri. Dia tahu kau tak dapat gunakan kuasa. Yes. Tak berkesan. Syeh. Ice. Kau okey ke Ais? Okey je. Siapa diorang tu? Salam perkenalan. Aku Nix. Kau berdua okey ke?
Nix? Ya, kenapa orang tadi serang korang? Kami pun tak tahu. Dia serang tiba-tiba tanpa kami tahu sebabnya. Ha-ah, nasib baik kau datang tolong kami. Terima kasih, Nix. Tiada masalah. Aku kebetulan lalu sini je tadi dan tengok korang tengah berlawan. Kau orang baru ke kat sini? Tak pernah nampak pun sebelum ni? Ya, aku tengah ada misi kat tempat ni. Misi? Misi apa? Adalah, orang lain tak perlu tahu. Korang dah okey kan? Aku nak sambung gerak dulu. Hmm. Terima kasih, Nix. Sebab tolong kita orang. Tak payah berterima kasih. Dah memang tugasan aku untuk tolong korang. Jumpa lagi. Apa agaknya misi Nix tadi Baik betul dia tolong kita. Dia tak tahu ke yang kita ni superhero? Ke dia superhero baru kat sini? Entahlah. Tapi yang pasti, Nix tu ingatkan aku dengan seseorang. Siapa? Lunar. Lah. Aku pun rasa macam tu tadi. Baguslah tu. Boleh kita jumpa dia lagi nanti. Kau jangan cuai lagi tau. Jangan letak jam kuasa merata-rata. Yelah, sorry Ais. Nasib baik Nix tolong kita tadi. Hehe. Kenapa Ais? Kau bagilah garam tu ke Gempa. Aku nak keluar lagi. Nak jumpa Ice River sekejap. Okey. Kata nak keluar. Nak tukar baju dulu. Oh. Gempa. Nah, garam yang kau order. Aku letak dalam laci, okey? Terima kasih, Duri. Kenapa korang lambat? Mana Ais? Tadi ada yang serang kita orang kat jalan balik. Siapa? Kita orang tak kenal dia siapa. Tapi ada satu orang lagi namanya Nix. Nasib baik dia tolong kita orang. Dah lah aku lupa pakai jam kuasa tadi. Tak dapat bantu Ais berlawan. Sikit lagi Ais nak kalah. Lepas tu, mana Ais sekarang? Dia kata nak jumpa Ice Rivers tadi. Kenapa orang tu serang korang berdua? Korang cari pasal dengan dia ke? Tak. Kita orang mana suka cari pasal. Dia tiba-tiba je serang masa kami tengah jalan. Macam mana wujud dia? Dia nampak pelik memang. Guna topi dan kain hitam. Rambut agak merah. Guna topeng muka juga. Dan yang paling pelik, kuasa Ais tak berkesan pada dia. Apa? Itulah aku kata tadi. Hampir je Ais kalah. Nasib baik Nix ada tolong kita orang. Tapi korang okey kan? Tak payah risau. Kita orang okey. Lecet sikit je ni. Syukurlah kalau macam tu. Duri, awas jatuh. Dah jatuh. Kau kenapa, Duri? Aku jatuh. Maksud aku, kenapa boleh jatuh? Kaki aku rasa kebas dan kejang. Selalunya tak pernah macam ni. Kenapa sekarang tiba-tiba? Agaknya sebab serangan musuh tadi.
Betul, ni sebab serangan musuh tadi. Sakit ke? Tak sakit. Tapi kaki kanan aku tak boleh gerak. Baik kau rehat dulu hari ni, Duri. Jom, aku tolong hantar ke bilik kau. Hali, kau kat mana? Kat belakang rumah. Kenapa? Sini kejap. Ke bilik Duri. Hah? Kalau esok tak membaik, kau tak payah pergi sekolah dulu, Duri. Relax je, Gempa. Bukan apa-apa ni. Esok mesti dah okey. Mana kau tahu? Aku perasan je. Hehe. Macam mana ni, Hali? Cuba call Ais kejap. Suruh dia balik. Aku nak tanya sesuatu dengan dia. Hello? Ais, kau kat mana? Hali suruh kau balik kejap. Hah? Kenapa? Pasal Duri ni. Kaki dia kebas, tak boleh gerak. Apa? Cepat balik tau. Kita orang tunggu kat rumah. Aku nak balik kejap. Ada apa? Kau saja belum selesai cerita tentang orang itu. Nanti aku sambung. Ada hal yang lagi penting. Jumpa lagi. Perlu ke sampai pandang kaki aku macam tu? Is, kau ni nak sembuh ke tak? Mestilah nak. Jangan banyak bunyi. Sakit ke, Duri? Tak. Malah aku tak dapat rasakan kaki aku dah. Bahaya ni. Silap-silap boleh kena potong. Astaghfirullahaladzim. Hah? Oi, macam mana aku nak jalan kalau kena potong? Cuba guna tangan. Is, kau ni kan? Gurau-gurau. Orang yang tolong korang berdua tadi. Maksud kau, Nix? Ya, aku rasa dia boleh tolong Duri. Mana nak jumpa dia? Itulah masalahnya. Kita orang pun tak tahu mana nak jumpa dia. Penatnya. Jomlah balik. Aku nak mandi. Aku tak salah dengar ke? Selalunya kau tak pernah mandi. Is, kau ni. Suka je buka aib orang. Sekarang penonton tahu kalau aku jarang mandi. Alamak, najisnya. Jomlah balik.
Huh? Sejak bila pokok ni jadi hitam? Kau bakar pokok ni ke? Mana ada. Aku ni pencinta alam. Mana mungkin aku hanguskan pokok tak bersalah ni? Benda apa yang tersekat kat batang pokok ni? Macam syurikan. Jangan. Hah? Jangan sentuh benda tu. Kenapa? Siapa kau? Salam perkenalan. Aku Nix. Syurikan ni mengandungi bahan toksik yang boleh membuat benda hidup menjadi mati. Tengoklah buktinya pada pokok ni. Patutlah pokok ni menghitam. Nak layu rupanya. Siapa punya benda ni? Sin. Siapa Sin? Tak apa. Jangan risau. Aku ada penawarnya. Wah. Kuasa penyembuh. Sekarang syurikan ni dah tak berbahaya. Woi, apa maksud kau? Hebat. Aku nak test seberapa pantas korang je. Lagi satu, syurikan tu dah tak berbahaya. Jangan main-main dengan kita orang tau. Yelah, sorry. Nampaknya aku salah cari lawan. Jenaka juga kau ni. Kenalkan, aku Blaze. Dia pula Taufan. Kau tinggal kat mana? Bolehlah kita jumpa lagi nanti. Aku tak tinggal dekat sini. Aku ada sementara je kat tempat ni. Tapi kalau kau nak jumpa aku, bolehlah kita jumpa kat sini lagi esok. Okey, kita jumpa sini esok pagi. Bertindak seperti mangsa. Kenapa kau nak jumpa dengan dia, Blaze? Aku nak ajak dia main bola esok pagi. Tapi esok pagi kan kita sekolah? Lah. Lupa pula. Mana korang pergi? Kita orang habis main bola je kat taman. Kenapa? Kenapa aku call tak jawab? Sorry. Tengah asyik lawan gol tadi. Astagfirullahaladzim. Kenapa korang buat muka macam tu? Kita orang ada buat salah ke? Korang lah asyik main je. Tak tahu ke yang Duri tengah cedera? Cedera kenapa? Itulah, main je tak kenal waktu. Mana Duri sekarang? Kat bilik solar. Duri! Boleh ke kau kesan punca lebam ni, Solar? Belum tahu lagi. Itulah gunanya mencuba. Baik kau tidur je dulu. Bosanlah. Sejak tadi asyik duduk je. Mana Taufan dengan Blaze Tak balik-balik. Duri! Kau okey ke, Duri? Apa jadi dengan kau, Duri? Adakah kau cedera teruk, hai adikku tercinta? Apakah ada yang dapat kami lakukan untuk memulihkan kecederaan kau ini, wahai adik? Alamak, najisnya. Korang berdua ni dah kenapa? Terlebih-lebih pula. Kacau je orang tengah buat kerja. Memang sah benda toksik ni. Ianya bersifat merosak dan boleh sebabkan kematian sel pada makhluk hidup.
Itulah sebabnya kaki kau kebas. Kau boleh cipta penawarnya ke solar? Susah ni. Kalau aku buat pun, mesti takkan sempat. Kenapa tak sempat? Aku risau kalau benda ni terlanjur menyebar ke seluruh badan duri sebelum aku berjaya buat penawarnya. Apa jadi dengan aku kalau benda toksik ni tersebar dalam badan aku? Kau akan meninggal, Duri. Apa? Tolong! Aku tak nak meninggal! Sabar, Duri. Sabar. Bertenang, Duri. Tak nak! Macam mana nak tenang kalau akan meninggal? Oh no! Tapi semua yang hidup pasti akan meninggal, Duri. Korang rela ke aku meninggal sekarang? Bukan macam tu. Kenapa? Kita tak ada masa. Kena cari Nick sekarang. Nix? Aku pasti dia boleh sembuhkan Duri. Mana kau tahu pasti? Sebab dia boleh halau serangan musuh tu. Dan musuh tu tak guna senjata untuk serang Nix. Tu pasti sebab musuh tu tahu kalau Nix boleh patahkan serangan dia. Ada logik juga. Tapi kita kena berjaga-jaga dari orang baru. Kita tak kenal dia siapa. Aku kenal dia siapa. Nix. Aku dah fikir macam yang Ais fikir sejak awal tadi. Tapi Solar pun tak salah kalau suruh kami semua berjaga-jaga dengan orang baru. Korang? Aku tahu macam mana nak jumpa Nix. Aku akan jumpa dia esok pagi. Betul ke? Betul. Aku dengan Blaze jumpa dia masa jalan pulang tadi. Dan dia memang ada kuasa penyembuh. Kau tengok sendiri ke? Tak. Aku tengok berdua dengan Blaze. Kan Blaze? Okey, kita jumpa dia esok pagi. Hei, dia yang semalam kata nak jumpa Nix pukul 5 pagi. Sekarang dia pula yang masih tidur. Sedapnya kari pak bakar. His, bangun. Bangun, Blaze. Kata nak jumpa Nix. Dah pukul 5 ni. Bangunlah. 5 minit. Tak ada. Nanti lambat pergi sekolah. Cepat siap. Alah, tak payahlah pergi sekolah. Nak cuti 1 hari. Kena sekolah. Biar Duri je yang cuti. Woi, air liu kau kena baju aku. Kis, budak ni. Ya, sejuknya. Woi, kenapa tak siapkan air panas untuk aku? Kau ingat aku pengasuh kau ke? Cepatlah siap. Kesian Duri tu dah tunggu dari semalam.
Solar, kau nak pergi sekolah ke? Lah. Kau tak payah pergi sekolah dulu hari ni. Aku akan cakap dengan cikgu kalau kau tengah sakit. Siapa yang akan temankan aku kat rumah? Gempa. Solar. Aku rasa macam masa aku semakin singkat. Alamak. Rasanya dah sampai ke badan. Nampaknya kejap lagi aku akan meninggal. Weh, jangan cakap macam tu. Mana diorang semua? Harley dengan Blaze dah pergi untuk jumpa si Nix tu. Gempa pula tengah buat sarapan. Taufan dengan Ais masih tidur agaknya. Mereka tidur lambat semalam. Kau tak ikut Harley dengan Blaze ke? Aku kan kena pantau kondisi kau sampai si Nix tu datang. Lagipun, kalau apa-apa jadi dengan kau, aku kena report. Report kat siapa? Report kat diorang lah. Ke kau nak aku report ke malaikat maut? Weh, tak nak. Tahu takut. Jadi jangan cakap yang bukan-bukan tau. Jangan risau, Duri. Kau mesti akan sembuh. Percaya dengan aku. Kalau kau tak sembuh, aku akan rasa bersalah seumur hidup. Hei. Dia tidur pula. Kesian kau, Duri. Selamat pagi. Nix. Lama tak jumpa. Bukan ke baru semalam? Iyalah, gurau-gurau. Kau dah lama tunggu ke? Taklah, aku baru je sampai dan tengok korang dah ada kat sini. Ali. Kenapa? Aku nak cakap sesuatu tentang Nix. Kenapa, Taufan? Aku sempat cakap dengan Ais tadi. Dia kata Nix sempat selamatkan diorang dari serangan Sin kan? Sin? Nix bagi tahu aku dengan Blaze kalau shuriken tu Sin punya. Tapi aku rasa pelik dengan dia. Menurut kau je, kalau Nix boleh kalahkan Sin dengan kuasanya, kenapa dia biarkan Sin terlepas hari tu? Terlebih lagi dia tahu kalau senjata Sin sangat berbahaya. Semestinya dia tak bagi Chan pada musuh tu kan? Aku dah cakap macam ni pada Ais. Tapi Ais kata, kau tak tahu apa misi dia. Mesti ada sebab Nix buat macam tu. Satu lagi, jangan cepat sangat menilai seseorang. Kita tak tahu apa jadi dengan dia. Kau ingatkan apa jadi dengan Lunar? Kita kehilangan dia sebab korang tuduh dia. Aku tak tuduh Lunar. Ya, bukan kau. Sorry, nampaknya aku perlu tidur untuk kawal emosi aku. Aku rasa Ais masih tak dapat relakan Lunar pergi
Tapi aku rasa benda yang sama macam kau. Kita kena buat plan B untuk esok. Oh ya, aku datang dengan Halilintar. Kenalkan, dia abang kami. Nampaknya mereka dah mula curiga. Salam perkenalan. Aku Nix. Halilintar. Korang nak jumpa dengan aku ni sebab jangan cuai. Mereka dah mula curiga dengan kau. Ada satu yang mengintai dari atas. Dia tahu ke Taufan kat sini? Sebenarnya kami perlukan bantuan kau, Nix. Kau nak tolong kami ke? Selagi aku mampu, semestinya aku akan tolong korang. Apa aku kena tolong? Weh Hali, cakaplah. Kenapa asyik termenung je sejak tadi? Nix nak tolong ni. Betul ke kau ada kuasa penyembuh? Memang ada. Tapi bukan semua penyakit aku dapat sembuhkan. Cuma jangan bagi detail. Mereka akan terus curiga dengan kau. Hei, diam je lah. Aku tahu kena buat apa. Mungkin aku boleh tolong korang. Aku harap macam tu. Duri sangat perlukan bantuan kau. Dia dekat rumah sekarang. Kaki dia muncul lebam pelik selepas terkena serangan musuh hari tu. Dan dia tak boleh gerakkan kakinya. Tu mesti sebab serangan Sin. Bawa aku pada Duri sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Jom, ikut kami. Solar. Duri, kau okey ke? Kalau aku jadi hantu, Astagfirullahaladzim. aku akan teman kau setiap hari. Yes, dah aku kata jangan cakap macam tu. Kau mesti sembuh. Bertahan, Duri. Mana diorang ni lama sangat? Aku dah tak boleh tahan dah. Sini, ikut aku. Hati-hati. Racun tu... Tak apa. Racun Sin tak boleh masuk dalam badan aku. Duri! Bertenang. Racun ni hampir tersebar ke seluruh badannya. Cukup sukar untuk memulihkannya. Tapi Duri akan selamat kan? Jangan risau. Ini lebih laju daripada yang aku jangka. Racun tu dah tak ada kat badan dia. Tapi dia perlu rehat sehari dua untuk pulih sepenuhnya. Syukurlah. Terima kasih, Nix. Sama-sama. Tapi ini baru permulaan. Sin takkan berhenti setakat ni. Korang kena berjaga-jaga. Dia nak satu dari korang. Apa maksud kau? Aku kena pergi sekarang. Tunggu, Nix. Tak boleh ke kau duduk sini sekejap lagi? Aku risau kalau jadi apa-apa dengan Duri. Setidaknya sampai Duri sedar. Betul, Nix. Kalau tak keberatan, tinggallah sekejap lagi kat sini. Sebenarnya ada benda yang kena aku urus. Tapi
Kalau ini menyangkut keselamatan dia, aku tak keberatan. Terima kasih, Nix. Kami tak tahu apa akan jadi kalau kau tak ada. Korang pergilah sekolah. Nanti lambat pula, tak ada yang pergi sekolah. Lah. Sampai lupa pula kena pergi sekolah. Okeylah, kita orang pergi dulu. Taufan, aku ikut hoverboard kau ya? Yelah. Seenaknya saja dia meminta aku datang seperti ini. Apa dia pikir aku ini pengasuh adik-adiknya? Untung saja waktu itu dia membantu kami membangun rumah. Setidaknya aku melakukan ini untuk membalas kebaikannya. Ya, tuyul putih. Longgar jantung aku. Apa kau buat kat sini? Memangnya Halilintar tidak bilang padamu? Dia menyuruhku datang ke sini. Katanya untuk mengawasi kalian. Kenapa kita orang perlu diawasi pula? Kalau kau bertanya padaku, aku bertanya pada siapa? Capek ah. Mesti ada maklumat tentang kuasa mereka kat sini. Dapat. Kuasa mereka berasal dari jam kuasa yang mereka gunakan. Aku dah tahu pasal tu. Tapi kuasa dari jam kuasa mereka tak cukup kuat untuk pulihkan planet kita. Kita perlukan maklumat tentang sumber kuasa teras mereka. Sumber kuasa teras? Tak adalah. Tapi, ni apa? Halilintar bilang Duri lagi sakit. Iya, kaki dia cedera. Ada yang datang. Dia Nix. Nix, ni Halilintar Reverse. Dia datang nak tengok kondisi Duri. Jadi kau yang menyembuhkan Duri? Ya. Kau Halilintar Reverse? Elemental Reverse? Siapa yang kau bawa? Dia dapat tengok scene ke? Apa kau cakap ni? Bawa apa? Apa kau tidak melihatnya? Lihat apa? Aku pun tak faham apa yang dia cakap. Apa kau benar-benar tidak menyadarinya? Seseorang sedang mengikutimu. Maaf, aku tak faham apa kau cakap. Kau ini yang benar saja. Sudahlah tu. Kenapa dengan kau ni? Apa? Aku hanya ingin memperingatinya. Mungkin saja dia diikuti roh jahat. Teruk, dia boleh nampak hologram scene. Tapi, semestinya cuma kaum kami yang boleh nampak pada panjang gelombang ni. Kenapa dia pun boleh? Dahlah tu, kau mengigau kot. Tidak mungkin aku mengigau siang-siang seperti ini. Duri. Gempa. Nix. Halilintar Reverse pun ada kat sini. Kau dah okey ke, Duri? Okey. Rasanya kaki aku dah boleh gerak. Racun di badan kau dah hilang. Tapi, kau tetap perlu rehat untuk sementara sebelum beraktiviti macam biasa. Terima kasih, Nick, sebab tolong aku. Sama-sama. Nampaknya aku kena pergi sekarang. Kenapa tergesa sangat?
Ada benda yang kena aku urus. Lagipun, aku dah tunaikan permintaan Gempa tadi untuk duduk sini sampai kau sedar. Terima kasih, Nix. Kalau ada masa, datanglah lagi nanti. Okey. Hey. Sebaiknya kau berhati-hati. Ada roh jahat yang mengikutimu. Okey. Terima kasih bagi amaran. Roh jahat apa, Gempa? Entah dia tu. Aku rasa dia tengah mengigau. Hei, aku dengar tahu. Dia boleh nampak kau. Pelik. Macam mana boleh? Semestinya hanya kaum kita sahaja yang boleh nampak hologram ni. Aku juga tak faham kenapa boleh macam tu. Tapi kalau dia boleh nampak, besar kemungkinan Elementaryverse yang lain pun boleh nampak juga. Nampaknya Elementaryverse tu bukan manusia biasa. Apa kita kena buat sekarang? Tak ada sebarang maklumat tentang Elementaryverse tu. Kau kena teruskan penyamaran dan tanyakan pada mereka secara langsung. Kalau Elementaryverse tu kacau rencana ni, aku akan tewaskan mereka satu persatu. Jangan asal serang. Mungkin Elementaryverse tu juga kunci untuk dapatkan sumber kuasa teras. Apa-apa je lah. Janji dapat kuasa halilintar tu untuk pulihkan planet Voltas. Macam mana menurut kau tentang Nix tu? Nampaknya aku terlebih-lebih semalam. Rupanya dia baik je pun nak sembuhkan duri, kan? Hei, kau ni cepat sangat berubah haluan. Salah ke? Menurut kau macam mana? Aku masih rasa pelik dengan dia. Pagi tadi pun masa cakap, nampak ada sesuatu yang dia sembunyikan. Oh ya, apa dia? Itu yang aku tak tahu lagi. Aku suruh Elementaryverse datang ke rumah tadi pagi untuk jaga-jaga kalau ada sesuatu terjadi. By the way, bila kau nak turun ni? Sejak tadi asyik putar-putar kat sini je. Kau dah habis cakap ke? Kalau dah, jom kita balik. Dah. Okey, kita balik sekarang. Kalau aku nak dekat dengan mereka tanpa mencurigakan, aku kena buat langkah perlahan. Hebat. Nix, sejak bila kau kat situ? Baru je. Dan tengok kau tengah main bola. Masa yang tepat. Jom lawan gol dengan aku. Ada hadiah ke untuk yang menang? Mari, aku belanja kau minum kalau kau berjaya tahan tendangan aku ni. Siapa takut? Sedia? Tendangan berapi. Bola aku! Sorry. Aku hampir gagal tahan tendangan kau tadi. Habislah aku kena marah Hali kalau minta duit buat beli bola lagi. Blaze? Tak apa. Bola je kot. Balik sekolah nanti, tunggu aku kat sini tau. Aku akan belanja kau minum. Jumpa nanti. Bye.
Nix. Sedap tak? Sedap. Esok mintalah bes belanja lagi. Kau ingat aku bank bergerak ke? Aku dapat tahan bola tu. Jadi, please belanja aku minum. Terima kasih Nix sebab temankan aku masa diorang semua sekolah. Esok kau pun dah boleh sekolah juga. Ya, tak sabar nak balik sekolah lagi. Jadi, kau ni alien lah ya? Bukan manusia? Betul. Patutlah nampak lain sikit. Nix. Dah lama aku nak cakap pasal ni kat kau. Kau ingatkan aku dengan seseorang lah. Oh ya? Siapa? Nama dia Lunar. Kalau dia ada lagi, aku rasa dia macam kau. Boleh jadi pelengkap kita orang. Dia salah satu dari korang ke? Semestinya macam tu. Tapi satu kejadian di masa lalu buat kami berpisah dengan dia. Macam mana nasib roh elemental selepas ni? Kami akan tetap ada sebagai roh elemental. Korang, elemental murni dan elemental reverse, kena saling menjaga keseimbangan di bumi. Kalau perlukan kami, korang boleh bangkitkan kami. Tetapi ingat, risikonya ialah korang akan kehilangan kesedaran apabila tak dapat kawal kuasa ni. Roh elemental. Terima kasih Nix dah temankan aku jalan balik. Jomlah singgah sekejap. Tak apa Ais. Mungkin esok. Aku ada benda kena urus sekarang. Okeylah. Bye. Bye. Hali, aku okey. Apa kau buat kat situ? Tengah maintenance tingkap ni. Elok lagi rupanya. Maintenance tingkap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau baru balik? Lambatnya. Selalunya aku yang balik paling lambat. Kau ingat kau je ke murid teladan? Eloknya suasana hati kau. Ada apa ni? Ceritalah sikit. Tak nak. Nampaknya kau semakin rapat dengan mereka. Ya, jangan terikat secara emosi. Kalau aku tak faham emosi mereka, macam mana aku nak dekat? Hati-hati Nix. Semakin kau dekat, semakin susah kau untuk berpaling nanti. Aku tahu resikonya, tapi inilah satu-satunya cara. Jadi,
Maklumat apa yang kau dapat setakat ni? Cara membangkitkan roh Voltra. Kita dah terlalu banyak membuang masa. Sekarang dah tiba masanya untuk menangkap mereka. Nanti dulu. Aku belum cukup rapat dengan Halilintar tu. Dia suka didekati. Personalitinya agak rumit. Tak payah dekati mereka lagi. Kita dah cukup maklumat untuk bangkitkan roh Voltra. Aku akan pergi dapatkan Halilintar Reverse. Kau pergi dapatkan Halilintar. Jumpa kat kapal angkasa. Kalau diperlukan, sila gunakan Nok untuk melumpuhkan dia. Hah? Tunggu! Apa? Tak perlu gunakan Nok? Aku pasti mereka akan ikut dengan kita kalau kita boleh bincang dengan mereka. Kau nak bincang dengan mereka? Itu bukan tujuan kita. Aku tahu tujuan kita nak dapatkan sumber kuasa Voltra balik untuk pulihkan energi dekat planet kita. Kalau mereka faham, mereka pasti akan bantu kita. Kita cuma perlu faham perasaan mereka. Habis tu macam mana kalau mereka tak faham? Berapa lama lagi kena tunggu? Kaum kita dah lama duduk dalam gelap sejak energi Voltra hilang. Dan kau lebih pentingkan perasaan mereka? Apa jadi dengan kau, ha? Aku tak nak ada perbahasan lagi. Selesaikan misi ni sekarang. Kita berlepas balik petang ni. Silap aku suruh kau rapat dengan mereka. Waktu sarapan. Cepat balik, balik. Kalau tak, semua habis dimakan ais. Jom balik cepat. Jom. Aku pun dah lapar ni. Hah? Woi, tunggu. Hah? Kau. Aku tak nak paksa kau. Jadi tolong dengarkan aku. Hah? Apa kau nak? Kalau aku tak berjaya tangkap kau, Sin sendiri yang akan datang untuk tangkap kau. Jadi, sebelum benda tu terjadi, aku nak buat perjanjian dengan kau. Hah? Bertindak sesuka hati. Aku tak sangka kau akan membelot macam ni. Kalau memang ni yang kau nak, biar aku bagi tunjuk pada kau. Rasanya dikhianati. Awas! Siapa kau? Hah? Kau? Kau orang yang bersama Nix waktu itu? Hah? Betul. Syuriken itu? Oh, kau yang menyerang Ais dan Duri waktu itu? Itu juga betul. His. Jadi kau, apa yang kau inginkan? Kau. Hah? Aku perlukan Halilintar dan Halilintar Reverse untuk bangkitkan roh Voltra. Apa? Yang benar saja. Tidak akan aku biarkan. Terlambat. Nix telah pun menangkap Halilintar.
Sekarang giliran kau. His. Jadi selama ini kau dan Nix bekerja sama untuk hal ini? Tepat. Dasar kau. Huh. 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 Sialan kau. Sorry. Waktu itu Ice belum selesai menceritakan tentang dia. Jadi aku tidak tahu kalau dia juga bisa menghilangkan tubuhnya. Hah? Cheese. Lebih baik kau beritahu mereka. Jangan sampai Nix membawa Halilintar pergi. Apa kau yakin bisa mengalahkannya sendirian? Shuriken dia mengandung racun mematikan. Aku akan coba bertahan sampai bantuan tiba. Yang terpenting sekarang, mereka harus tahu dulu tentang ini. Halilintar. Jangan sampai mati. Aku tahu. Cepat pergi. Cepat sebelum dia kembali menyerang. Cepat, Ice. Tapi kau turuti saja perkataanku. Boleh tahan juga kau ni. Pergi. Seandainya jam kekuatan ini memiliki fitur seperti elemen murni yang bisa menghubungi satu sama lain. Sayangnya tidak bisa. Aku tidak yakin elemen reverse yang lain ada di rumah. Tapi kalau elemen murni, mereka pasti ada di rumah. Karena ini waktunya sarapan. Mana hal ini? Tak balik-balik sejak tadi? Kau dah call dia kan tadi? Dah. Dia suruh kita makan dulu. Katanya dia tengah ada hal penting. Hal penting konon. Mesti tengah asyik baca komik tu. Mana kau tahu? Itu kan kebiasaan dia hari-hari. Kau tak tahu ke? Tak. Semua kebiasaan orang kau tahu. Kau ni penguntit ke apa? Apa salahnya aku tahu kebiasaan korang semua? Kita kan keluarga. Betul lah, betul. Kau lah ni yang kenapa? Asyik tidur je. Tapi kebelakangan ni, aku nampak Ais kurang tidur. Dia dah mula berubah lah, Duri. Oh, iya ke? Kenapa agaknya? Sebab ada kawan baru lah tu. Iyalah, kau nampak rapat sangat dengan Nix tu. Dah jadi kawan rapat ke? Biasa je lah. Aku cadangkan kau baik berhati-hati dengan dia. Macam kata pepatah, ada udang di sebalik batu. Mungkin ada sesuatu yang dia nak dari kau. Trust issue. Aku bagi cadangan je. Kalau kau tak nak dengar tak apa. Jangan menyesal nanti. Korang tunggu sini. Aku nak jemput Hali kejap. Jemput makan, Ais. Gawat. Halilintar. Sin menyerang kami. Dan dia bilang Nix sudah menangkap Halilintar. Apa? Apa jadi? Selama ini Nix dan Sin memang sudah menargetkan Halilintar dan Halilintar Reverse untuk membangkitkan Voltra. Tak mungkin. Halilintar Reverse sedang menghadapi Sin di dekat danau. Solar, Taufan, kalian bisa bergerak cepat. Aku mohon tolong Halilintar Reverse. Okey. Habis tu, Halilintar kat mana sekarang? Aku tidak tahu.
Sin tidak memberitahu kami lokasi mereka. Macam mana mereka boleh tahu tentang Royal Elemental? Terlebih lagi, cara untuk membangkitkan mereka. Dah lama aku nak cakap pasal ni kat kau. Kau ingatkan aku dengan seseorang lah. Oh ya? Siapa? Nama dia Lunar. Kalau dia ada lagi, aku rasa dia macam kau. Boleh jadi pelengkap kita orang. Tenang Ais, ini bukan salah kau. Tunggu Ais. Koordinat Halilintar masih ada dekat sini. Jom. Berhenti Nix. Tak guna kau. Semburan berapi. Panasnya. Rupanya kau musuh dalam selimut. Kejap, aku boleh jelaskan. Hari. Kenapa ni? Ais, lepaskan kita orang. Mari sini kau Nix. Kejap, Ais. Ais tak dapat kawal dirinya sebab tertekan. Serangan dia banyak tak tepat sasaran. Dia malah menyerang subjek lain. Alamak. Kenapa kau buat semua ni? Apa kau dah buat pada Halil? Dia tak boleh diajak bincang. Aku kena pergi sekarang. Jangan harap kau boleh lari. Tidak, Halil. Tak mungkin. Sin. Selamat tinggal, Nix. Nix! Tidak. Halilintar. Habislah kau. Tika berduri. Kenapa kau halang dia dari terjatuh? Jawab soalan aku. Alamak. Cukup Ais. Tenangkan diri kau dulu. Tenang Ais. Tenang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Maaf. Sepatutnya aku tak biarkan Sin bawa Halilintar pergi. Kau ni berpihak pada siapa, ha? Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Aku boleh jelaskan, tapi kita perlu kerja Sin sebelum dia berlepas jauh. Kalau terlambat, Halilintar dan Halilintar Reverse tidak akan pernah kembali. Apa maksud kau? Aku dengan Halilintar sepakat untuk bersandiwara supaya Sin nak dengarkan cadangan kami. Sebab tu aku gunakan knock pada Halilintar. Sebenarnya,
Tujuan aku dengan Sin ke sini ialah untuk mencari sumber tenaga Voltra yang hilang dari planet kami. Planet Voltas. Voltra? Planet Voltas? Ya, planet kami sangat bergantung dengan tenaga Voltra. Sejak sumber tenaga tu hilang, seluruh planet kami menjadi gelap. Kejap. Maknanya, dahulu Voltra disegel kat planet kau. Betul. Tapi sekarang kami tak tahu dia kat mana. Semua roh elemental dah terbebas dari segel. Kami pun tak tahu mereka kat mana. Tapi kau dan Halilintar Reverse boleh bangkitkan Voltra kan? Memang boleh. Tapi risikonya sangat besar. Sebab kami tak dapat kawal kuasa tu. Kenapa? Setiap roh elemental memiliki jiwa tersendiri. Sangat sulit untuk mengawalnya. Terlebih lagi, mereka mempunyai dendam elemental. Dendam elemental? Apa maksud kau? Panjang ceritanya. Boleh habis satu season kalau aku ceritakan pada kau. Pendekkanlah. Yang pasti, mustahil untuk menyegel Voltra balik ke planet kau. Maaf Nix, aku tak dapat tolong pasal tu. Tapi, mesti ada cara lain untuk pulihkan energi kat planet kau tanpa kuasa Voltra. Tak apa, aku faham. Aku pun sempat fikir macam tu. Tapi Sin... Dia laskar muda terbaik kat planet kami. Dia akan buat apa sahaja untuk selesaikan misi ni. Setiap orang mesti ada celah untuk disentuh hatinya. Kalau kau bincangkan lagi pasal ni, mungkin Sin akan faham. Selain tu, ni juga untuk keselamatan planet korang kan? Kalau Voltra bangkit kat sana, satu planet korang boleh hancur. Tapi kami ni bukan orang, tapi alien. Samalah tu. Kau sendiri pun boleh faham kan? Takkan si Sin tu pun tak boleh faham? Boleh ke kita cuba? Boleh je. Aku akan tolong kau. Aku akan gunakan Nox supaya Sin percaya. Aku tak bermaksud bawa Halilintar pergi. Masa tu, kami tengah tunggu Sin untuk berbincang. Tapi Ais datang dan serang aku. Hey, Sin sendiri yang bilang pada kami kalau kau sudah menangkap Halilintar. Tak, aku tak tangkap Halilintar. Dia yang nak tolong aku. Tapi nampaknya aku silap langkah. Sin dah satu langkah di hadapan. Dia sengaja cakap macam tu ke korang supaya rancangan aku gagal. Ais, maafkan aku. Maaf saja tak cukup. Kau kena bertanggungjawab untuk kembalikan Halilintar dan Halilintar Reverse pada kami. Betul. Sebab kau juga semua ni terjadi. Aku janji akan kembalikan mereka. Meskipun nyawa aku jadi taruhan. Bagus. Kalau kau tipu kami lagi, aku sendiri yang akan bekukan jantung kau. Jantung beku. Ayo, kita harus bersiap. Shit.
Solar! Bagus, Nok. Hei, apa kau dah buat pada Lintah Reverse? Maaf lah ya. Aku tak ada masa untuk jelaskan. Jom, kita kena berlepas. Solar! Bertahan, Solar! Nok berfungsi seperti parasit yang boleh mengawal makhluk hidup. Dia bekerja mengikut arahan tuan pemiliknya. Itu sebabnya Halilintar Reverse menyerang Solar. Sebab Sin dah kawal dia. Patutlah. Teruk dia serang Solar tadi. Terima kasih, Nix. Tak payah berterima kasih. Semua ni terjadi sebab aku. Dah sepatutnya aku bertanggungjawab. Nix. Semua dah sedia untuk berlepas. Cepat siap. Kapal angkasa aku cukup untuk 8 orang je. Semua Elemental Reverse akan ikut dengan kau. Sebab mereka yang akan menyegel Voltra bila dia berjaya bangkit nanti. Dan satu lagi, Ais pun akan ikut dengan kau. Okey. Berapa lama perjalanan kita untuk sampai ke planet kau? Cukup lama kalau kita guna jalan biasa. Sebab tu aku akan gunakan ruang antar dimensi. Ruang antar dimensi? Hei, ini Serambi Ashura. Hah? Betul. Macam mana kau boleh tahu tentang tempat ni? Tempat ini ialah pintu untuk menuju ke ruang antar dimensi. Tetua kami yang bagi arahan untuk lalu jalan ni. Setiap dimensi mempunyai portal yang menghubungkan koordinat untuk sampai ke planet kami. Sehingga perjalanan dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat. Sepertinya aku mengenal tempat ini. Kau ini bagaimana? Ini kan dimensimu dulu. Kau benar. Ya ampun, aku sangat merindukannya. Apa kau memikirkan apa yang aku pikirkan? Ya, aku rasa Lunar ada kaitannya dengan planet dan kaum mereka.
Selamat datang kembali, Sin. Aku dah dengar pasal Nix. Turut berduka cita dengan apa yang terjadi padanya. Terima kasih, Komander. Ayo, kita perlu bangkitkan semula tenaga Voltra. Baik. Aku dengar roh Voltra memiliki dendam elemental. Akankah Nock mampu mengawalnya? Nock ialah parasit yang kuat. Jangan risau. Tak mungkin. Siapa korang ni? Oh, tempat ni. Selama bertahun-tahun aku terkurung kat tempat ni. Begitu banyak tenaga yang aku salurkan untuk planet ni. Benar. Kau milik planet ini. Dan kami semua perlukan kau. Tak ada ke satu pun makhluk kat planet ni yang tahu aku ada kat sini bukan atas kemauan sendiri? Jangan harap korang semua boleh manfaatkan aku lagi. Kah! Gelap sekali. Kau tidak salah planet kan? Macam inilah kondisi planet Voltas sejak tenaga Voltra hilang. Planet kami sangat jauh dari matahari dan tidak mempunyai satelit semula jadi yang boleh menghantar cahaya matahari. Satelit buatan juga tidak ada. Ada. Tapi satelit itu juga perlukan tenaga Voltra untuk berfungsi. Sebab tu kami sangat bergantung padanya. Itulah pentingnya kemandirian energi. Apa itu? Voltra? Tak mungkin. Apa dah jadi? Komander! Nix. Sin. Nix. Lari. Kenapa, Komander? Dia nak balas dendam dengan kaum kita. Oh, jadi ada seorang lagi yang belum menanggung akibatnya. Cukup! Apa kau dah buat pada mereka? Hal yang sama macam apa yang dah mereka buat pada aku.
Apa maksudnya, Komander? Dalam perjanjian lama tertulis, tenaga Volta sepenuhnya milik planet Voltas. 8 wira planet kami sudah pun berkorban untuk perjanjian ini. Dah sepatutnya kau berkhidmat untuk Komander. Aku dah kata perjanjian tu dibuat tanpa kebenaran aku. Cik. Tiada apa yang boleh hentikan aku sekarang. Kaum Voltas kena terima akibatnya. Apa dia nak buat tu? Dia mau menghancurkan planet ini. Apa? Hentikan dia! Pusaran Taufan! Ya! Tolong aku! Hei, kau kan bisa terbang! Iya, kau benar. Sorry, aku lupa. Bola api. Iya, iya. Aduh, kau berat sekali. Apa yang kau makan? Padahal aku cuma makan nasi padang 3 porsi saja. Orang gila, menjauh dariku. Aduh. Hah? Jadi kau yang makan jatah nasi padangku? Aku bisa jelaskan. Oh no. Aku tidak makan punyamu. Aku makan punya Halilintar. Halilintar tidak beli nasi padang. Aku tidak tahu kalau itu punyamu. Sekarang aku kelaparan. Padahal mereka tidak biasa makan saat masih di dimensi gelap. Kenapa sekarang bertengkar hanya karena makanan? Buang masa. Nix, pergi ke ruang bawah tanah. Aktifkan kapal kecemasan. Pergi dan selamatkan kaum kita. Tapi Komander, Sin dan yang lain. Cepat, Nix. Mana nak pergi? Halilintar. Apa gunanya hidup jika kaum kau terus bergantung kepada aku? Baik aku tamatkan korang semua. Jangan. Berhenti. Segel dia cepat. Aku dah bagi can dan tak serang korang. Tapi ini balasan korang pada aku. Mari maskara! Kalau aku tak dijanji dengan Lunar, korang semua dah aku tamatkan sekali.
Cukup! Kau dah melampau! He! He! Lepaskan aku! Kembalikan halilintar pada kami! Tak guna kau! Kat mana aku? Kau boleh dengar aku? Siapa kau? Aku Lunar. Lunar? Aku dah mati ke? Ada hal yang harus mereka tahu tentang perjanjian lama. Nix! Kau masih hidup! Hah? Lunar? Hah? Bangun, Ais. Hah? Voltra. Lunar. Betul. Maaf, aku yang bertanggungjawab atas perjanjian lama. Aku tak sangka kalau mereka akan terus bergantung dengan tenaga kau setelah kau terbebas dari segel. Itu salah kau. Hanya memberikan ikan tanpa kail dan pancing. Aku tahu. Aku yang salah. Tapi selalu ada cara untuk meluruskan kesilapan. Tolong, kembalilah. Biar mereka, para elemental yang menangani masalah ini. Aku dah sempat cakap dengan Halilintar dan Halilintar Reverse. Kau pun sebenarnya dapat dengar mereka kan? Tengoklah mereka. Jangan sampai kau dibutakan oleh dendam dan amarah. Terima kasih sebab dah dengarkan kami. Halilintar, kau kembali. Tolong aku. Tadi gempa memukulku. Dasar tukang ngadu. Hah? Ais. Apa yang sebenarnya terjadi pada planet kami dahulu? Letak planet Voltas sangat terisolasi dari galaksi. Tapi kaum Voltas memiliki gen langka yang boleh hidup lebih lama daripada manusia biasa. Bahkan tanpa sumber makanan, penyatuan roh elemental dan manusia sangat sulit dilakukan tanpa bantuan genetik kaum Voltas. Sebab itu kami menukar tenaga Voltra dengan 8 wira kaum Voltas
untuk menciptakan elemental reverse. Oh, macam tu. Patutlah Lintar Reverse boleh nampak hologram scene masa tu. Next, tolong rahsiakan pasal ni dari mereka, okey? Bukan ke aku dah mati? Belum. Aku tak nak ada masalah lagi di masa hadapan sebab perkara masa lalu. Terima kasih, Nix. Aku ada sesuatu untuk kau. Nix, kau dah sedar? Korang semua kat sini lagi? Iyalah, kami tak dapat balik kalau kau tak hantar kami. Tapi kapal angkasa aku cukup untuk 8 orang je. Apa? Nampaknya korang berdua kena tinggal kat sini dah. Tidak! Why are you crying? Aku akan tolong hantar korang. Komander yang suruh. Terima kasih, Sin. Weh, kau nak tukar tak? Kapal angkasa Sin lagi laju tau. Tak nak. Terima kasih. Kapal angkasa Nix lagi selamat. Hei, sebaiknya kau mengemudi dengan hati-hati. Jangan ugal-ugalan seperti sebelumnya. Yelah.